kumpulan tu dia ada, certain kumpulan tu dia ada satu atau dua pembentang tu amat outstanding. Maknanya dia punya interaksi bersama rakan-rakan dan sebagainya tu nampak agak ceria dan sebagainya kan, menarik dan sebagainya. Tetapi ada juga yang sangat monotonous, cakap pun macam straight je. Ada dalam satu kumpulan tersebut. Alright, ada wujud. So that's why saya akan bagi markah individu berbeza. Jadinya bila saya bercakap mengenai perkara ni, kalau dari segi secara face to face nanti kita tak ada masalah. Okey, maknanya saya akan duduk kat belakang kelas tu, saya akan buka komputer saya seperti biasa. Awak tanyalah batch-batch sebelum ni. Saya akan hanya diam dan mendengar. Pada masa yang sama saya sedang menilai presentation awak lah. Maknanya saya akan letak live lah masa tu juga. Sebab nanti kalau saya balik, saya isi, saya lupa. Jadi masa tu juga saya akan tengok macam mana awak present dan sebagainya. Masa tu juga saya akan bagi markah pembentangan slide dan sebagainya. Pada masa yang sama, kalau katalah ianya nanti dalam talian, akan ada grup yang kena dalam talian. Tak semestinya dia tak menarik, tak semestinya. So maknanya cara awak tu awak kena suitkan ataupun awak kena adapt lah dengan cara pembelajaran atau pengajaran dalam talian ni. Makanya tetapi disebabkan saya hendak menilai anda, jadi bila presentation untuk kumpulan tersebut jatuh dalam sesi kelas dalam talian ni, online ni, maka setiap presenter tersebut perlu buka kamera. Okey? Buka kamera sebab saya nak tengok. Walaupun kawan awak membentang, tapi saya nak perhati awak juga. Awak macam mana? Awak tengah buat apa? Boleh. Okey? So maknanya sila buka kamera. Alright? So pastikan yang tak sikat rambut tu sikat rambut, yang pakai bedak, nak pakai lipstick ke apa, pakailah lipstick, tudung pakai cantik-cantik dan sebagainya. Sebab itu ada markah free di situ. Okey, akan saya berikan. Sama seperti kalau awak present secara face to face lah. Alright, so saya akan tengok jugalah dari segi pemakaian ke, cara bercakap dan sebagainya. Sebab kalau macam sekarang ni, awak tak nampak muka saya, awak hanya dengar suara, awak tak tahu mimik muka saya dan sebagainya. So dalam perguruan ni, mimik muka dan sebagainya sangat mainkan peranan yang penting. Okay, especially kalau cikgu dengan pelajar. Sebab cikgu nak tengok pelajar tersebut, pelajar tu dia faham ke tak. So daripada mimik muka dia tu saya faham awak faham. Tapi kalau saya tak nampak muka awak sekarang, saya pun tak tahu awak faham ke tidak. Saya pun tak tahu di belakang sana tengah buat apa itu. Alright? Tapi kalau face to face tu it's much easier. So sama jugalah dalam tadi semua tu memang saya akan suruh semua buka kamera. Kalau seorang tak buka, memang saya akan carilah manusia tu. Tapi untuk sekarang ni, ikut suka awak lah. Saya malas nak kejar sekarang ni. Itu satulah kelebihan kot mungkin. Dan kalau awak tak buka kamera, kita sama-sama. Saya nak buka. Jadi seorang guru ni kadang-kadang kita perlu lihat dia punya bahasa badan, muka dia dan sebagainya. Kadang-kadang aku sebenarnya sama juga menjadi seorang guru, perlu lihat saya. Tapi saya rasa dalam dunia online ni dia tak fair. Cikgu student nampak cikgu saya tak apa, saya tutup saja kamera saya seperti lah, alright. So untuk minggu depan bermula minggu ke-5 pertama yang akan membentangkan. Okey, so saya tunggu nanti insya-Allah daripada Adam dan saya akan cuba secepat mungkin lah untuk memberikan agihan bab kepada kumpulan yang tertentu. Tapi pastikan ada satu wakil tu kena bagi dia punya email address sebab saya akan hantar di situ. Okey, saya akan hantar di situ, saya akan inform, awak check lah, alright, email ada tidak. Okey, so itu saja kot. So untuk hari ini kita teruskan saja, berpendekkan semana yang boleh sebab saya rasa yang ni tidaklah
susah. Dan seperti biasa saya akan berikan berikan dia punya attendance nanti dalam mungkin 1 jam daripada sekarang ke, alright, ataupun dekat-dekat nak hujung lah, insyaAllah. Bukanlah nak hujung, lebih kurang lah macam tu. Saya cuba habiskan awal lah, insyaAllah. Sebab saya pun tak larat juga. Right? Nak cuti ni kan, raya-raya ni kan. So kita pun walaupun raya bangsa lain, agama lain, tapi at least kita pun dapatlah juga CP-CP raya dia, raya dengan rehat. Alright? So pertama sekali yang kita lihat, so awak boleh dapatkan slide ni di dalam link yang saya berikan. Tapi hanya view. So awak kena check lah sama ada awak boleh download ke tidak, sebab saya hanya bagi as viewer. So awak kena check lah yang tu, sama ada awak boleh download ke tidak. Itu satulah. Sebab saya tengah mencari tempat nak letak dekat mana slide-slide ni, sebab kalau tidak sebelum ni saya letak dekat Teams, dan Teams ni kadang-kadang dia punya storage dia sangatlah sikit, sebab Usim dia tak fully fully bayar lah, maknanya dia pakai mana yang mungkin saya tak pasti, yang minimum saja, jadi dia punya storage tu agak sikit lah. Okay. Jadi kadang-kadang tu saya terpaksa delete dan sebagainya, dan saya punya Google pun dah agak penuh juga, sebab grup-grup subjek-subjek lain pun saya pakai Google saya. So hopefully yang saya bagi link tu iaitu daripada Google saya, harapnya awak dapat tengok lah. Kalau ada apa-apa awak maklumkan nanti. Alright, so untuk hari ini kita akan lihat perubahan sosial. Saya rasa kalau saya tanya minggu lepas kita belajar apa, mesti awak tak ingat. Okay, so untuk kita tak membuang masa sebab awak tak ingat, jadi saya teruskan sajalah perubahan sosial yang seterusnya, sebab subjek unit 2 dengan unit 3 ni dia lebih kurang berkait jugalah, right? Berkaitan sosiologi juga, right? Itu yang paling penting sekali lah. Okay, bila kita cakap perubahan sosial tu, kita akan lihat macam mana kadang-kadang masyarakat ni dia akan berubah-ubah dari segi bukan saja interaksi dia, tapi dari segi struktur keadaan dia dalam sesuatu masyarakat tersebut. Okay, so untuk perubahan sosial ni, ini antara 3 objektif tersebut yang awak akan insyaAllah lah dapat at the end of the lesson ni. Harapnya lah kalau tak 1, kalau tak 2 atau 3, 1 pun jadilah. Tapi at least awak tahulah apa maksud dia kajian perubahan sosial tersebut. Ataupun kita akan tengoklah tokoh secara sikit je, kita akan tengok, kita akan intai tokoh dan kajian perubahan yang mungkin kita dah buat dah last week, iaitu contoh dia, teori-teori dia, teori interaksionalisme, teori fungsionalisme, teori satu lagi yang komunis tu, ya Allah Akbar, konflik teori, right? So kita akan tengok secara ringkas sahaja, dan juga kita akan explain lah, kita akan tengoklah secara ringkas juga perubahan sosial yang berlaku di Malaysia. Tapi mungkin perubahan sosial yang berlaku di Malaysia ni dia agak keterbelakangan disebabkan oleh isu-isu di pendidikan di Malaysia ni dia selalu bertukar-tukar. Okay? So maknanya kadang-kadang apa yang saya cerita ni dah pun berlalu. Tak ada isu yang lain contoh dia. Alright? Okay, so 3 perkara jelas kajian perubahan sosial, kita akan tengok tokoh, dan juga secara sikit sebanyak kita akan lihat dari segi konteks Malaysia. Okey, bila kita bercakap mengenai perubahan sosial tu, maksud dia dari segi sosial ni, interaksi. Sosial ni bermaksud interaksi antara masyarakat, right? Individu dengan masyarakat dan sebagainya. So kalau kita kata dia budak yang sosial tu secara negatif tu agak tidak sesuai lah. Kan, tapi dalam bahasa Melayu kita ada je perkataan dia ni sosial lah, which is kita ada negatif punya konotasi. Tapi sebenarnya sosial tu maksud dia, kalau saya kata dia seorang yang sosial, bermakna dia suka berjumpa dengan orang, dia suka berinteraksi, dia senang nak berinteraksi dengan orang dan sebagainya. Itu asas dia lah. Okay, so dari segi bila kita cakap sosiologi ni, kita akan cakap ciri-ciri masyarakat, dan bila kita cakap ciri-ciri masyarakat, dia ada 6 contoh ataupun 6 kriteria mengenai masyarakat. Kalau tak ada kriteria ni, maknanya tak wujudlah masyarakat tersebut. Maknanya awak hidup seorang-seorang. Hidup seorang-seorang di atas satu pulau yang mungkin yang berasingan daripada orang lain. Maknanya awak tak bermasyarakat. So apa dia ciri-ciri dia? Pertama, masyarakat tu ada kelompok. Dia ada grup-grup dia tersendiri. Ada kumpulan-kumpulan. Kalau awak seorang-seorang, dia tak kira masyarakat.
Alright. Kalau 2 tu tak berapa masyarakat lagi lah. Alright. So selalunya dia akan ada satu kumpulan kecil. Okay. Dan seterusnya dia ada budaya dia. Budaya dia tak semestinya budaya dari segi budaya Cina, budaya Melayu dan sebagainya. Tetapi budaya tu it can be nilai dia. Nilai dia. Kalau pergi satu-satu sekolah nanti awak akan tengok, oh budaya sekolah ni macam ni. Alright, berbeza dengan budaya sekolah yang B ni, dia akan berbeza. Budaya ni nilai cara-cara awak membawa diri awak, contoh dia. Saya bagi contoh budaya sekolah kalau zaman saya dululah. Kalau sekolah agama selalunya orang akan kata okey budaya dia macam ni. Berbeza dengan sekolah, contoh dia saya pergi sekolah konvent contoh dia budaya dia lain. Contoh kan. So dia berbeza, dia ada budaya. Dan dulu kalau masa saya sekolah rendah dulu, kalau kat sekolah konvent dulu orang akan kenal budak sekolah konvent. Kenapa? Sebab budaya pemakaian dia, contoh dia sangat dijaga. Masa zaman saya lah, zaman sekarang saya tak tahulah. Maknanya stokin jenis apa kena pakai, ribbon rambut jenis apa kena pakai, walaupun ianya hanyalah sekolah rendah. Maknanya kalau sekolah lain mungkin budaya dia agak relax dari segi pemakaian. Maknanya ribbon rambut sekolah boleh color macam-macam. Tapi kalau kat sekolah konvent tu masa zaman saya kecil lah, dia kena warna biru, warna hitam atau warna putih. Lepas tu kalau stokin dia akan check stokin tinggi mana, contoh dia. Tak boleh tinggi sangat, tak boleh rendah sangat dan sebagainya. So dia ada budaya, itu maksud saya budaya, nilai yang dibawa, nilai yang dikongsi bersama. Semestinya budaya itu dari segi agama sahaja. Okey. Seterusnya adalah dia mengalami perubahan. So dalam kelompok masyarakat ataupun dalam satu kumpulan tu akan ada perubahan lah. Perubahan dari segi progres contoh dia, ataupun dia ke depan atau ke belakang dan sebagainya. So ini ciri masyarakat, dia berkelompok, dia berbudaya, dia mempunyai perubahan, dia berinteraksi antara satu sama lain, dia juga mempunyai seorang pemimpin. Alright, dia mesti ada dalam satu grup secara tak langsung mesti akan ada seorang tu yang akan terkehadapan, dan kadang-kadang orang ni akan dilantik sebagai pemimpin lah. So maknanya dia akan ada pengikut dia yang akan mengikut dia, lain ada seorang ke dua pemimpin, dan dia mempunyai stratifikasi sosial. Maksud stratifikasi sosial ini adalah dia mempunyai strata. Strata ni maksud dia adalah contoh dia mempunyai peringkat, tingkat-tingkat. Kalau pangsa puri ataupun flat kita panggil strata, pemilikan strata. So dia ada tingkat. So dari segi sosial ni, ciri-ciri masyarakat ni dia ada tingkat dia lah. Maknanya siapa dia punya ketua, siapa dia punya pengikut dan sebagainya. So dia ada tingkat-tingkat dia. So tingkat-tingkat ni akan menggambarkan nilai seseorang tersebut dalam mata masyarakat atau kumpulan kecil dia. Right? So kita kena tahu satu berkelompok, dua berbudaya, tiga mengalami perubahan, empat berinteraksi, lima kepimpinan, mempunyai kepimpinan lah, dan enam adalah stratifikasi sosial. Yang paling penting hari ini kita akan tengok adalah nombor 3 yang orang kata apa, di-highlightkan, alright, di-circlekan atau dibulatkan, iaitu masyarakat ini mengalami perubahan. Alright. So apakah masyarakat yang mengalami perubahan ni? Okey, so kita akan melihat bagaimana perubahan tersebut akan memberi kesan kepada hubungan antara masyarakat, antara satu individu dan juga individu yang lain. Alright. So dari segi perubahan sosial dan juga maksud sosiologi tersebut tu, dia sangatlah rapat. Sebab apa? Pertama sekali adalah sosiologi ni adalah ilmu yang mempelajari interaksi. Sosiologi ni dia tengok macam mana orang interact antara satu sama lain. Alright, dia tengok. Dan daripada interaksi tu ada perubahan tak berlaku. Selalunya perubahan ni akan berlaku. Jadi dia akan tengok apakah perubahan tersebut. Dan perhubungan antara satu sama lain ni, perubahan tu dari segi mana? Dari segi tingkah laku, dari segi nilai, persepsi dan sebagainya, dia akan memberi kesan apabila berlakunya interaksi tersebut. Okey, so interaksi ni sama ada dengan masing-masing ataupun ialah contoh dia sekarang ni berbeza dengan zaman dulu. Zaman dulu tak banyak teknologi dia, tapi dari zaman sekarang teknologi dia banyak. So apa yang akan berlaku? Alright, apa yang akan berlaku kepada struktur sosial tersebut? Okey.
Okey, paling yang senang saya rasa yang kita boleh lihat dari segi perubahan sosial ni apabila berlakunya perubahan dari segi persepsi kita terhadap nilai material. Contohlah nilai material. Bolehlah kot. Ataupun dari segi financial, kewangan kan. So bila ada berlakunya perbezaan dari segi pendapatan dan sebagainya, maka berubah juga sesuatu masyarakat tersebut. Contoh dia pada zaman dahulu kita lebih kepada mungkin zaman Melaka dululah, alright. Of course lah sultan tu akan kaya dan rakyat dan sebagainya taklah sekaya sultan, right? Dia adalah pemimpin. Tapi pada zaman dahulu itu strata atau struktur masyarakat yang berpusatkan kepada sultan. Tapi sekarang ni yang menggerakkan sesuatu masyarakat tersebutlah, right? Tapi sekarang ni yang menggerakkan sesuatu masyarakat tu dia dah jadi macam nak kata sama rata tak jugalah. Tapi dari segi akses tu siapa-siapa saja boleh orang kata apa membentuk masyarakat tersebut. Alright? Contoh dia kita tengoklah siapa-siapa yang rajin, dia ada Allah beri dia rezeki dan sebagainya, dia mungkin masuk dalam T20. Alright? So tingkat yang zaman dahulunya menjadikan sultan yang paling atas, yang kita ada pembesar rakyat dan sekarang dan sebagainya. Tapi sekarang ni demand dia lebih kepada material lah saya cakap, right? Jadi kita punya struktur masyarakat tidak lagi dilihat sebagai kita kena ada sultan, pembesar dan sebagainya. Tetapi yang menggerakkan satu-satu masyarakat ni lebih kepada siapa yang mempunyai ekonomi yang besar. Okay, so kumpulan yang mempunyai ekonomi yang besar ni, kita of course lah kita akan lihat T20, M40, B40 dan sebagainya. Alright, so dia ada berubah dari segi interaksi yang berlaku, dari segi pandangan mengenai masyarakat tersebut. Apa yang penting? Nilai apa yang penting sekarang ni? Alright, so perubahan itulah akan memberikan impact kepada sesuatu masyarakat tersebut. Okay. Right, seterusnya. Faham tak faham saya tak tahu. Saya teruskan saja. Kalau ada soalan tanya, cuma jangan tidur lah sebab saya ada dulu kes masa kohort ke berapa budak Langkawi kot, tak salah saya. 2 kali lah, 2 atau 3 kali. Satu tu pernah masuk selama 24 jam. Dia tak tutup. Jadi bila saya masuk the next day saya tengok kenapalah manusia ni ada lagi dalam grup ni. Rupanya dia tak tutup. 2 adalah satu tu dia tertidur. Orang lain semua sudah dah. Saya saja je switch on benda ni nak tengok. Kenapa dia lambat keluar? Alright. Rupanya dia tertidur. Nasib baik dia bangun dalam 15 minit selepas lecture habis. Lepas tu cakap, oh sorry doktor saya terlena. Tu adalah. Alright. So harapnya awak tak ada masalah lah mengenai dengan perkara ini. Alright. Seterusnya perubahan sosial dari segi definasi. So ada beberapa definasi. So perubahan ni adalah bukan perubahan sosial daripada struktur saja ataupun kepentingan, tapi nilai tu. Bila satu-satu kumpulan tu dia punya nilai sudah berubah, maka dia akan berlaku, struktur pun akan berubah. Seperti dululah, kalau dulu Sultan Melaka tu sangatlah tinggi, tapi sekarang ni yang tinggi mungkin orang yang mempunyai duit sebab dia boleh menggerakkan sesuatu masyarakat tersebut. Sama juga dengan guru, contoh dia. Cikgu zaman dulu sebelum kemerdekaan, dia adalah antara orang yang utama untuk menggerakkan. So dia sangat penting dalam masyarakat. Tetapi sekarang cikgu masih lagi penting tapi dia kurang sikit compare tu zaman dahulu. Sekarang cikgu masih dihargai. Okey, tetapi mungkin dari segi struktur dia dalam masyarakat dia berubah. Dia rendah sikit. Kalau zaman dahulu dia sangat tinggi. Okey, zaman sekarang mungkin dia rendah sikit lah. Rendah sikit dia punya taraf dia dari segi kekuatan dia di dalam satu masyarakat. So itu kita kata perubahan sosiologi. Right? Perubahan yang berlaku dalam struktur masyarakat tu dia dah berubah sikit. Right. So antara pandangan ahli sosiologi mengenai perubahan sosial adalah okey, ada salah sikit perubahan sosial, salah ejaan. Pertama sekali Kingsley Davis mengatakan dia terjadi kepada satu struktur dan fungsi masyarakat. Right. So zaman dahulu fungsi masyarakat macam mana? Zaman sekarang masyarakat ni fungsi dia macam mana? Kalau dulu masyarakat nilai mungkin okey kita fungsi dia kebersamaan, kita tolong menolong antara satu sama lain dan sebagainya. Tapi sekarang tak tahu lah, ini pandangan saya, mungkin tidak. Kita lebih kepada bukan kebersamaan, mungkin kita lebih kepada material contoh dia. So fungsi tu berubah sikit dalam sesuatu masyarakat.
The next one, Karl Marx kata perubahan ni, Karl Marx ni dia ingat dia adalah komunisme. Tapi so komunisme dia lebih kepada kesamarataan. Sebab komunisme ni dia believe, dia percaya bahawa masyarakat ni tidak sama rata. So yang kaya sentiasa kaya. Dia akan menekan yang miskin dan sebagainya. So itu pandangan komunisme lah secara asas, bukan saya masuk dalam dia punya falsafah dan sebagainya, ni secara asas. Jadi Karl Marx cara dia fikir tu dia selalu ke arah kesamarataan lah. So perubahan ini yang berlaku dalam masyarakat ni dia kata adalah disebabkan oleh perkembangan teknologi di sekeliling masyarakat tersebut. Okey, dan juga disebabkan oleh perubahan yang berlaku di antara kelas-kelas sosial. Kalau ingat komunisme ni dia percaya bahawa dia ada golongan bangsawan, bourgeois dan juga golongan petani dan sebagainya. So dia kata perubahan sosial ni akan berlaku bila struktur masyarakat tu akan berubah disebabkan oleh impact daripada teknologi ataupun mungkin impact dari segi hubungan antara bourgeois dan juga petani dan sebagainya. Dia ada perubahan disebabkan perkara tersebut. Okey? So itu. Emile Durkheim ni pula mengatakan bahawa perubahan ni adalah hasil daripada faktor ekologi, persekitaran. Alright, dari segi demografi, latar belakang dan juga dari segi apa yang berlaku harian di dalam sesuatu masyarakat. So Emile Durkheim ni adalah functionalisme. So dia lebih kepada ekologi lah, dia akan melihat persekitaran. Karl Marx dia akan lihat antara kelas-kelas sosial. Okay, so dia tengok macam mana perubahan masyarakat ni berlaku. So pandangan mereka berbeza-beza lah mengikut falsafah yang mereka ikuti. Alright, satu lebih kepada persekitaran dan sebagainya. Satu lagi adalah berkait dengan kelas-kelas sosial dan juga teknologi. Dan satu lagi dia mengatakan secara umumnya perubahan ni adalah satu struktur. Alright, perubahan yang berlaku di dalam struktur dan juga fungsi masyarakat. Maknanya fungsi masyarakat tu, maknanya kalau guru dulu adalah untuk apa? Sekarang dia lebih kepada apa? Contoh. Ataupun mungkin awak belajar pasal zaman Renaissance contoh dia. Okay, zaman sebelum Perang Salib kan. Masa zaman dahulu, padri ataupun ketua agama dilihat sangat tinggi. Dia adalah ketua agama, pada masa sama dia adalah orang yang akan kontrol dunia, orang yang akan kontrol masyarakat. Tapi selepas Renaissance tersebut, right, padri dan sebagainya hanya diletakkan untuk kontrol di bahagian gereja sahaja, tidak lagi di dalam pentadbiran negara dan sebagainya. Okey, so itu perubahan lah. Perubahan yang berlaku dalam struktur masyarakat. Maknanya struktur masyarakat as a whole, okey, satu orang ni, satu grup ni dia akan di mana, dilihat di mana. Fungsi dia dah menjadi berbeza disebabkan oleh faktor persekitaran dan sebagainya. Okey, Aimin Kushairi baru nak masuk. Aimin Kushairi baru masuk ya. Alright, okey, seterusnya. Perubahan sosial ini definisi dia. Alright, struktur masyarakat yang keyword dia awak kena faham adalah perubahan yang berlaku dalam struktur masyarakat. Dari segi norma ni benda-benda yang rutin, benda-benda yang normal, ciri-ciri dia dari segi ciri hubungan antara satu sama lain, struktur dia, okey, ada yang naik, ada yang akan turun, ada yang akan mengecil, ada yang akan kembang dia punya faktor, right, di-expand faktor dia dan sebagainya. Alright. So pandangan ahli sosiologi ni, alright, ini adalah pandangan-pandangan yang diberikan lah, yang seperti tadi juga. Okay, so nanti chapter tersebut tu nanti akan saya bagikan lah sebab yang ni slide ni daripada chapter yang diberikan. Alright, so seterusnya adalah perubahan dari segi faktor. Alright, apakah yang menyebabkan perubahan sosial berlaku? Alright, yang ni semua-semuanya ni awak kena ingat dia masuk exam. So kalau tak faham sila tanya. Sebab benda ni awak sekarang ni awak kata faham. Tapi bila kita tanya dalam final exam, jawapan yang lain pula awak bagi. Saya minta akulturasi contoh dia, awak pergi bagi asimilasi contoh dia. Okay? So harapnya grup ni tak adalah yang macam tu kali ni. Alright? So mengapa? Alright. Ini antara 4 faktor lah. Pertama sekali akulturasi. Akulturasi ni adalah perubahan yang berlaku disebabkan oleh proses pertembungan antara budaya A dengan budaya B, dia bertembung.
Okey, dia bertembung, maka apa yang terjadi adalah bila dia bertembung, nak jadi apa sekarang ni? Okey. So kalau aku cerasi adalah dia akan sama-sama kekalkan budaya dia. Okey, dan dia akan ambil each other. Setiap orang punya, orang A dengan B ni, budaya A dengan B ni dia bertembung, dia mengekalkan budaya dia juga, tetapi dia akan ambil nilai-nilai yang sesuai dan diadaptasikan dalam dia punya budaya. Alright? Contoh dia yang paling senang sekali budaya Ampau lah. Alright, dalam masyarakat Melayu contoh dia. Budaya ampau ni selalunya masyarakat Cina dia akan berikan ampau yang merah pada Hari Raya Cina. Tetapi kalau orang Melayu bila dia bertembung dengan budaya Cina, maka apa yang berlaku adalah dia ambil budaya ampau tu sebab dia tidak orang kata memberi impak yang besar kepada budaya Melayu tersebut, dan dia pun bagi juga ampau, tapi ampau dia dalam bentuk apa, Amir? Dalam warna apa? Instead of warna merah dia jadi warna Warna-warni, cikgu. warna-warni Warna bagi hijau ampau kadang. warna hijau lah kan, sebab selalunya Banyak dia warna, melambangkan agama Islam lah kan, tapi budaya tersebut. Dan surprisingly saya pun amat terkejut bila masa saya dekat England, kat UK masa saya buat PhD, masa hari raya lah kan, saya perasan ada beberapa tapi tak tahu mungkin budaya Arab kot, beberapa masyarakat Arab bila dia berkunjung macam kita akan bagi ampau kan, macam diorang akan bagi hadiah. So dia macam selalunya dekat England ni Christmas orang bagi hadiah. So mungkinkah budaya Christmas tu yang bagi hadiah tu dia adaptasikan, dan masa raya dia akan bagi dia bagi hadiah lah. Dia kecil ke besar ke bergantung lah kan. Tapi itu adalah kita boleh katakan akulturasi. Maknanya bila ada pertembungan budaya, kita ambil mana yang baik dan kita kekalkan budaya kita. Maknanya kita tak ubah tapi kita ambil mana yang baik. Satu contoh lagi adalah tali leher. Alright, tali leher yang mana dia bukanlah budaya Melayu. Okey, budaya Melayu adalah bersamping dan berbaju Melayu kan. Tetapi disebabkan tali leher tu kita adapt daripada western culture, disebabkan dia nampak kemas dan sebagainya, maka kita adaptasikan budaya tali leher tersebut dan kita guna pakai untuk seharian, untuk pergi kerja ke, untuk masuk sekolah ke dan sebagainya. Alright. So kalaulah kita kata contoh dia jubah, contoh dia Ahmad Alif Ain Mullah. Ada tak awak? Ahmad Alif? Ada ke tak ada? Ada. So kalau jubah, bolehkah kita katakan dia juga adalah akulturasi? Boleh. Boleh jelaskan? Budaya Arab. Pertemuan antara budaya Arab. Budaya Arab. Nusantara. Jadi kalau kita seorang yang alim, contoh dia, adakah kita kena pakai jubah ke ataupun okey je kalau kita pakai kemeja ke dengan kain pelikat ke, atau kemeja dengan tali leher dengan seluar ke, adakah itu menunjukkan kita tidak alim? Tidak. Boleh pakai baju apa pun. Kan boleh pakai baju apa saja kan. So maknanya dia adalah adaptasi, right? Adaptasi dari segi perubahan sosial. Soalan tu saya tanya sebab selalunya orang akan anggap macam tu. Kalau awak seorang yang alim dan sebagainya, awak kena pakai jubah. Contohlah kan. Which is kita kena fikirlah kalau kita pergi ke negara-negara yang Eropah contoh dia, kadang-kadang awak tak tahu pun kata dia orang Islam. Kadang-kadang kita terkejut macam sebab cara dia berpakaian tu tak adalah. Of course lah ada yang berjubah dan sebagainya, tapi ada yang tidak. Dia pakai macam biasa. Kan, tetapi rupa-rupanya dia Islam contoh. Okey, sebab saya pernah juga pergi Tesco di sana di England, tiba-tiba orang bagi salam, saya pun macam tengok biar betul orang ni dia bagi salam kat saya, contohlah kan, dia bagi Assalamualaikum, saya pun macam aku nak jawab ke tak jawab, nak jawab ke tak jawab, so saya pun jawablah Waalaikumsalam. Lepas tu apa yang buat, sebab dia perempuan Mak Saleh, dia cium saya pun macam kenapa orang ni cium? Saya pun tak terkata apalah. Kan? So contoh dia yang kita nak katakan di sini adalah mungkin dia kekalkan budaya saya, tetapi yang dicium tu janganlah buat. Tetapi maknanya kita ambil mana yang baik.
Right? Mana yang baik dari segi budaya A atau budaya B yang bertembung tersebut. Alright? Itu nama dia akulturasi. Seterusnya adalah asimilasi. Asimilasi ni adalah bila dua budaya bertembung, tetapi apa yang terjadi adalah dia jadi bukan rojak. Kalau rojak dia masih kekalkan dia punya, dia jadi bahan yang lain. Okay, budaya A, budaya B dia bertembung. Lepas tu apa yang jadi adalah dia menjadikan satu lagi budaya yang baru. Okey, contoh dia adalah baba dan nyonya. Okey, baba dan nyonya ni contoh dia adalah asimilasi. Sebab kalau awak tengok daripada sejarah, kumpulan baba dan nyonya ni dia datang daripada, tak salah saya lah, mereka ini adalah pengiring kepada puteri Hang Lipo. Kan, Hang Lipo kan katanya dia kahwin dengan Sultan Melaka kan, dia masuk Islam. So dia bawa pengiring dia. So pengiring dia tu katanya lah, right? So itu saya kena baca baliklah kesahihan dia. Jadi mereka datang dan mereka duduk di sini. Jadi bila dia duduk di sini, instead of dia mengekalkan budaya dia dan dia tak buat macam tu. Dia ambil budaya tu dan dia jadi sebahagian daripada kehidupan dia. Contoh dia kalau awak tengok budaya baba dan nyonya ni, dia cakap Melayu. Alright, dia akan cakap Melayu, dia akan pakai baju kebaya dan sebagainya. Okey, tetapi dari segi keagamaan, dari segi rumah dan sebagainya, dia masih lagi berkonsepkan Timur lah, Timur Cina tersebut. Tapi dari segi baju, dari segi bercakap, memang dia akan cakap Melayu. Dan even dari segi kuih pun. Sebab itulah di KL ke di mana-mana awak akan tengok contoh dia kalau kuih apa? Kuih lapis ke yang hijau kat atas bawah ke yang yang putih tu kan. Dia akan kata itu adalah kuih baba dan nyonya. Kan? Kalau awak pergi mana-mana supermarket ke dan sebagainya, dia akan kata okey, ada kuih nyonya delicacy contoh dia. Alright? Itu sebenarnya macam kuih Melayu lah. Maknanya dia adapt. Another example, contoh lain adalah kaum Chetty. Chetty ni kaum India yang datang di Malaysia. Alright? Instead of dia mengekalkan dia punya, dia pakai sari dan sebagainya, apa dia nak buat adalah dia orang akan pakai baju Melayu lah. Baju Melayu, cara dia hidup pun dia pakai kain plekat dan sebagainya. So dia sama. Alright, cuma mungkin budaya dia, agama dia dan sebagainya masih kekal. Tetapi cara pemakaian, cara makanan dan sebagainya tu dia dah telah bercampur aduk. Okay, so ini adalah antara dua contoh. Okay, kaum Chetty dan juga baba dan nyonya ni contoh kepada asimilasi. Bila dua culture, dua budaya bertembung, maka dia melahirkan budaya yang baru. Okay. Seterusnya adalah dari segi diffusi. Diffusi ni apa? Diffusi ni selalunya dua budaya bertembung tetapi dia bukan secara natural. Alright, dia lebih kepada penyebaran luas sesuatu unsur daripada satu individu ke individu yang lain. Contoh dia penyebaran luas lah. Dia jadi secara tiba-tiba dan secara meluas. Okey, contoh dia adalah dari segi masa zaman aktiviti perdagangan di zaman Melaka, alright, pada zaman Sultan Mansur Shah ke Sultan Muzaffar Shah dan sebagainya, pada zaman tersebut kan banyak saudagar-saudagar Islam yang datang ke Melaka. Alright, bila dia datang ke Melaka, dia bawa dia punya agama Islam dia bawa cara pemakaian dia dan sebagainya. So kita orang Melayu di tanah Melayu ni, bila kita berjumpa, right, kita masuk Islam dan sebagainya, so kita adapt dia punya baju dia, kita pakai jubah, kita pakai amalan-amalan yang dilakukan yang berkaitan dengan Islam, tu kita adapt dan kita masuk ke dalam kita punya kita punya masyarakat. Sebab itulah kita tengok perempuan pun pakai jubah, lelaki pun pakai jubah dan sebagainya. Okey, pakai tudung. Kalau zaman dahulu orang Melayu kan dia pakai kain batik je kan, tutup dekat orang kata atas kepala kan. Lelaki pun dia akan adalah dia punya tengkolok dan sebagainya. Tapi dengan masuknya Islam dan sebagainya, kita adapt dan kita guna pakai dia punya orang kata budaya tersebut sesuai dengan agama Islam lah. So dari segi diffusi ni, keyword dia adalah satu penyebaran luas. Satu unsur budaya dia masuk secara tiba-tiba lah dan secara besar, secara luas.
Okey, daripada satu individu kepada individu lain. So itu contoh dia aktiviti perdagangan. Satu lagi adalah peperangan yang berlaku di zaman dahululah kan, zaman sahabat Rasulullah, right? Kita ada zaman bukan Renaissance, sebelum Renaissance, zaman keagungan Islam yang mana dia orang kata apa, disebar luas sampailah ke Sepanyol contoh dia. Dan orang-orang di Sepanyol tu dia akan adaptkan dia punya bangunan dan sebagainya, instead of dia letak patung-patung dan sebagainya dekat gereja dan sebagainya, digantikan dengan masjid-masjid dan sebagainya. Okey, so ini difusi, penyebaran budaya. Okey, kalaulah zaman dahulu kita ada aktiviti perdagangan dan juga peperangan, kalau zaman sekarang Syahid Hafizi ada sini tak? Muhammad Syahid Hafizi Salim. Ada di sini ke tak ada? Ada, Doktor. Oh, okey. Kalau zaman sekarang difusi ni disebar luas kod mana? Yang awak perasan lah. Untuk zaman sekarang, difusi ni kita boleh dari perbezaan budaya kot, Doktor. Cuba awak tengok di sekeliling awak. Zaman sekarang. Sekarang tak sangatlah hot. Tapi zaman sebelum ni, apa yang Malaysia terima budaya yang terkejut? Semua orang, especially budak perempuan lah, dia suka budaya tu, dia suka benda tu. Dia suka, apa contoh? Orang perempuan suka. Bukanlah perempuan, tapi secara umum dia lah. Budaya apa yang masuk? Sebab dulu perang dengan perdagangan. Sekarang ni, Korea. pandai pun. Macam mana tu Korea? Cuba explain sikit kat saya. Korea ni macam salah satunya macam hiburan dia lah. Hiburan daripada tarian dia ke muzik dia. So kalau awak pergi shopping kompleks, apa awak nampak dekat shopping kompleks? Berkaitan dengan budaya Korea ni lah. Makeup kot. Okey, makeup. Lagi? Makeup. Pakaian. Pakaian Korea macam mana? Alamak, pakaian Korea. Pakaian oppa lah kot. Dia sedat-sedat sikit, pendek-pendek sikit kan, singkat sikit kan, seluar dan sebagainya kan? Betul tak? Macam tu kot, Doktor. Macam tu lah kan. Awak pakai Korea tak? Awak tak ada oppa-oppa? Saya Melayu, Doktor. Okey, dari segi makanan juga, kan? Betul, Doktor. Zaman dulu, zaman saya nak cari makanan Korea cukup susah. Tak jumpa saja. Tapi zaman sekarang penuh. So ini adalah diffusi. Maknanya satu budaya tu, kalau macam kita kata aktiviti peperangan tu secara keras contoh dia kan. Tapi yang ni dia masuk melalui teknologi. Dan dia sebar luas tu. Sangat luas. Maknanya diterima dengan secara mendadak. Okey? So ini kita panggil diffusi. Budaya lain kita kata mungkin budaya barat lah. Itu pun juga diffusi yang mana melalui teknologi kita duduk tengok dan sebagainya. So kita adapt. Kita makan burger, kita makan french fries dan sebagainya. So cara kita berpakaian dan sebagainya. So kita ikut. So dia adalah satu budaya yang disebar secara luas. Okay? Kepada sesuatu kelompok manusia ataupun individu. So itu dinamakan akulturasi. Okay, terima kasih Syahid. The next one is akomodasi. Alright, ia adalah satu kelompok manusia yang berlainan budaya dan etnik dia. Alright, dan diorang ni memang sedar bahawa diorang ni beza daripada grup yang lain di keliling diorang. Tetapi apa yang berlaku adalah dia kata saya lain, awak pun lain. Kita sama-sama lain. Tapi kita cubalah cari jalan tengah. Saya tak nak ikut awak, awak tak nak ikut saya. Okay, kita berbeza. Tapi kita cari jalan tengah supaya kita tak akan berlaku konflik. So contoh yang saya boleh bagi mungkin Malaysia lah. Walaupun kita ada budaya akulturasi tadi, right? Macam budaya kita bagi angpau dan sebagainya. Pada masa yang sama dia ada certain things yang saya nak cara saya, awak nak cara awak. Okay, dari segi bahasa ke, dari segi agama ke, dari segi cara kita berfikir ke, mungkin. Okay, tetapi kita sama-sama kata okeylah kita cari jalan tengah. Macam mana kita nak hidup secara harmoni. So ini kita panggil budaya yang disebabkan oleh akomodasi. Akomodasi, right? Kalau English accommodation, right? Yang mana dia bersetuju. Okay, bersetuju untuk kita cari jalan tengah lah. Right, jalan tengah.
Contoh yang paling senang saya rasa Malaysia lah. Ini antara contoh yang paling senang. Tapi kita tengok dah sekarang ni banyak juga Cina-Cina yang mungkin dia buat perkahwinan cara pakai baju Melayu kan, contoh dia. Dan sekarang ni saya rasa sekarang ni kalau dahulu trend dia adalah kalau nak kahwin ni selalunya kita akan ada wedding, bridal fair ni hanya selalunya tertumpu kepada masyarakat Cina kan. So dia akan buka kat shopping complex tu baju-baju kahwin dan sebagainya. Awak boleh minta company-company untuk event planner ni untuk plankan perkahwinan awak dan sebagainya. Tapi sekarang ni saya baru perasan, saya dah nampak perubahan lah sedang berlaku pada zaman awak lah, zaman-zaman awak generasi sekarang ni pun ke arah tersebut. Sekarang ni kita dah ada contoh dia wedding punya event dan sebagainya dekat Bukit Jalil ke, dekat PICC ke dan sebagainya, yang mana orang-orang Melayu pasangan muda-muda ni dia akan pergilah kepada wedding planning ni, tengok baju and so on. So awak carilah wedding planner mana yang sesuai dan sebagainya. So dia nampak dia ada beza dah sikit. Dulu tak sangat, sekarang dah ada. Dulu orang Melayu dia cari terus je, dia pergi lah kat kampung dia cari siapa mandam dan sebagainya. Sekarang tak lah. Sekarang ni kita nampak dah dia ada betapa kita buka ruang itu tersebut. So macam mana masyarakat Cina dia handle dia punya perkahwinan dan sebagainya, so kita pun follow. Dan sebenarnya benda tu of course lah datang daripada negara barat. Alright, so disebabkan kita ni hidup dalam banyak budaya, so kita boleh nampak bila pertemuan budaya ni berlaku, apa yang akan berlaku pada masyarakat tersebut. So ini adalah 4 jenis perubahan sosial yang berlaku akibat pertembungan 2 atau 3 budaya, right, yang berlainan. So kenapa dia berlaku? Okay, dia berlaku kerana sometimes geografi. Okay, geografi lah, maknanya awak dulu duduk kat tempat lain, tiba-tiba awak pindah, lepas tu awak jumpa budaya lain. So awak akan berubahlah sikit sebanyak. Ataupun mungkin dari segi material. Kalau zaman dahulu kita tak pandang sangat, kita pandang material, tapi sekarang ni lebih lagi. Contoh dia. Ataupun penduduk, sebab Zulu tak ramai, sekarang dah ramai. Ataupun ideologi. Dulu kita hanyalah, orang kata apa, ideologi kita mungkin ke arah A, tapi sekarang disebabkan kita dah tengok dunia, kita dah belajar, mempunyai pendidikan tinggi dan sebagainya, so ideologi kita mungkin dah berubah ke arah B, contoh dia. Alright, so ini adalah mengapa perubahan sosial berlaku. So dari segi pendidikan berlaku tak perubahan sosial? Berlaku, yang mana dari segi pendidikan perubahan sosial ni kita boleh lihat daripada perubahan sistem pendidikan. Kalau zaman saya dulu ada SPM, ada exam darjah 3, ada exam darjah 6. Saya bukan exam darjah 6 dulu, saya exam darjah 5. Exam darjah 5, lepas tu ada SRP dan sebagainya. Tapi zaman sekarang dia tak ada, dia hanya ada SPM saja, contoh dia. So perubahan dari segi penilaian tersebut yang orang kata apa, reflect lah sistem pendidikan. Pada zaman dahulu pada zaman P. Ramlee contoh dia. Okey, cara dia mengajar lebih kepada behaviorist, yang mana drilling, yang mana latih to be, ulang dan ulang dan ulang. Cikgu baca, saya suka main bola, budak-budak pun ikut. Saya suka main bola, berulang-ulang awak kena tulis. Saya masa kecil-kecil kenalah dulu ada satu buku, cikgu akan tulis perkataan, jadi kita akan ulang dan ulang dan ulang, contoh dia. Alright, tetapi zaman sekarang tak. Kita boleh lihat dari segi kedudukan kelas meja lah. Dia lebih kepada kolaborasi dan sebagainya. Dia tidak lagi dari segi habit formation, alright, pembentukan habit, okay, yang mengikut behaviorist theory, tetapi lebih kepada mungkin dari segi kita kata socio-kognitif ataupun social theory, alright. So bila cara psikologis dia menjumpai, okey, manusia bukanlah belajar macam cara A, kaedah A, tetapi lebih kepada kaedah B dan sebagainya. So bila berlaku perubahan tersebut di situ, maka sistem pendidikan kita juga akan berubah untuk memenuhi demand ataupun keperluan di luar sana. Okey, so sistem pendidikan kita ni sentiasa akan berubah untuk memenuhi permintaan-permintaan di luar sana. Okey, so dari segi kajian sosial pendidikan, ini antaranya yang dilihat.
Antaranya adalah perubahan sistem tersebut, pengurusan pendidikan. Dulu dia lebih kepada apa-apa kena KPM. Tapi sekarang kalau exam pun ada setengah exam SPM je. Contoh dia hanya di KPM. Yang lain lebih kepada decentralistic. Maknanya cikgu kena buat exam tu kat sekolah, lepas tu hantar markah tu dekat KPM contoh dia. So dia daripada central dia dah jadi agihan kepada sekolah-sekolah tersebut. Okay, so adalah perubahan di situ. Maknanya dulu semua dikontrol, sekarang tak dah. Right, dia dah letak tanggungjawab tu. Bila letak tanggungjawab tu pada sekolah masing-masing, maka mungkin dia berubah sikit lah dari segi tata cara cikgu tu, fungsi dia macam mana dan sebagainya. Seterusnya adalah perubahan peruntukan kewangan dalam pendidikan. Okey, pada satu ketika tu contoh dia adalah kita ada kluster sekolah. Sekarang ni pun kita ada ke kluster sekolah yang nama baru tapi saya lupa nama dia. Sistem pendidikan 2027 ni. Government dah keluarkan kan, dah mula memperkenalkan. Tapi saya lupa dia sekolah, dia ada jenis-jenis sekolah. Pada zaman awak mungkin ada sekolah berprestasi tinggi lah macam dan sebagainya kan. Tapi sekarang dia ada nama, saya tak ingat nama-nama sekolah tersebut. Alright, so dia berubah, dan bila dia berubah tahap atau sekolah tersebut maka dari segi faktor kewangan pun berubahlah dari sekolah tersebut. Okey, untuk sekolah dan juga untuk sistem pendidikan. Seterusnya, okey, yang ni nanti saya go very fast. Okey, bentuk-bentuk perubahan sosial. Pertama sekali adalah perubahan lambat atau perlahan. Ini dikenali sebagai evolusi. Evolusi ni dia maknanya macam awak belajarlah Charles Darwin dan sebagainya. Dia kata manusia ni berubah sikit demi sedikit. Okey? Right. So maknanya kalau evolusi ni bukan manusia tu yang berubah, tapi perubahan interaksi manusia, cara dia berfikir, cara dia menilai sesuatu dan sebagainya, ataupun status dia dalam masyarakat tersebut, dia akan berubah secara perlahan-lahan dan dia bukanlah something yang kita plan. Alright, dia akan macam-macam ni lah, macam Darwin punya konsep. Dia ambil Darwin punya konsep. So dia akan berlaku, perubahan ni disebabkan oleh keperluan untuk berubah. Tapi dia tak mendadak, dia perlahan-lahan dia akan berlaku. Alright, contoh dia adalah dari segi sistem perbankan. Kalau dahulu macam saya kecil-kecil tu nak ambil duit dan sebagainya, saya kena pergi bank. Okey, beratuk lah orang panjang-panjang dekat bank tu. Nak bubur duit ke, nak keluar duit ke, nak buat pinjaman ke dan sebagainya. Tapi selepas itu dia perkenalkan, okey, semua orang nak keluarkan duit, kita guna ATM, mesin ATM, kan? Tak payah dah pergi ke dalam kaunter. Alright, itu pun ramai orang juga. So bila ada teknologi yang terkini sekarang, tak payah dah kita nak letakkan duit di dalam nak letak duit nak kena pergi ATM, tapi kita boleh gunakan transfer dekat telefon sahaja contoh dia. So dia berlaku secara perlahan-lahan di atas desakan sebab bank tak nak orang ramai-ramai dan sebagainya. So dia mencarilah jalan macam mana kita nak menyenangkan. Okey, contoh dia saya rasa macam QR code dan sebagainya pun dia perlahan-lahan lah. Maknanya orang tak nak bawa duit, so maknanya macam mana orang nak buat? Kan? So bank perkenalkan penggunaan QR code dan sebagainya, jadi awak boleh bayar satu sama lain tanpa memakai duit fizikal contoh dia. Another contoh adalah sistem pengangkutan. Kalau zaman dahulu kita pakai semua sistem pengangkutan yang berasaskan wak, tapi sekarang tak dah, kita pakai elektrik contoh dia. So itu adalah demand dan dia berlaku secara perlahan-lahan. Pada masa yang sama contohnya mungkin dulu dia lebih kepada kapal. Nak pergi mana-mana awak kena naik kapal. Tapi sekarang nak pergi mana-mana awak ada macam-macam. Boleh naik train, boleh naik kapal terbang dan sebagainya. Okey. Contoh dia masa saya kecil-kecil dulu, saya ingat masa saya darjah berapa, saya tak ingat. Masa tu orang nak pergi haji kena naik kapal. So nenek saya hantarlah nenek saya dekat port dekat Penang tu. Okey, kapal tu sangat besar. Saya ingat sebab saya budak kecil masa tu, saya tengok kapal tu bertingkat-tingkat dan penuh dengan orang nak pergi haji. Okey, nak pergi haji penuh, nampak putih je orang atas nak pergi haji tu. So kapal tu sangat besar. So saya nampaklah kapal tu orang cakap bye-bye. So kapal tu akan berlayar tu. Itu. Tapi pada masa yang sama, saya rasa 10 tahun kemudian kot nenek saya lagi sekali dia dapat pergi haji.
yang mana dia naik kapal terbang. Tak ada adalah konsep tu, saya tak nampak dalam konsep kapal. So dia untunglah arwah nenek saya ni, dia dapat naik kapal pergi haji yang berbulan-bulan dan seterusnya dia dapat lagi sekali pergi haji naik kapal terbang pula. So itu perubahan dari segi sistem pengangkutan lah. Maknanya daripada dulu nak pergi haji berbulan-bulan, sekarang ni sekejap je. Satu hari dah sampai contoh dia. So perubahan ni dia berlaku perlahan-lahan dan dia adalah berkaitan dengan kehendak persekitaran. Okey? So itu adalah perubahan evolusi. Seterusnya cepat iaitu revolusi. Dia terjadi kerana adanya suatu perencanaan. Tapi revolusi ni dia cepat berlaku dan kadang-kadang dia tak boleh, orang kata apa, revolusi ni dia tak boleh diukur. Alright, contoh dia kita katakan revolusi dari segi penggunaan mesin. Alright, dia bukan perlahan-lahan tapi dia adalah something yang mendadak. Okay, so macam contoh dia kita guna AI sekarang ni. So dia bukannya slowly, so kita memang merancang. Okey, macam mana kita nak memperbaiki kehidupan masyarakat? Kita kena guna AI, kita guna mesin dan sebagainya. So benda ni adalah revolusi sebab dia pesat. Bila dia berubah je, dia terus berubah dengan cepat dan berkembang pun dengan cepat contoh dia. Okey, so ini antaranya adalah saya rasa yang paling sekarang kita tengok adalah Industrial Revolution lah. Sekarang ni bukan fourth Industrial Revolution, bukan keempat tapi kelima dan juga nak masuk ke 6. Malaysia mungkin ke-5. Masih lagi gabungan antara AI dan juga manusia. Kalau dahulu AI tu yang ni, tapi sekarang ada gabungan yang mana AI membantu manusia. Okay, so ini adalah revolusi yang ke-5. Revolusi yang keempat adalah gabungan. Kita ambil AI, kita gabungkan. Tapi 5 adalah kita bukan saja gabung tapi dia sepatutnya membantu dan sebagainya. So bila dia masuk saja, dia ada berubah je, bukan saja mendadak tetapi dia akan spread dengan ataupun dia akan sebar dengan cepat. Alright, itu dipanggil revolusi. Seterusnya adalah perubahan kecil, perubahan yang tak ada bagi impak apa-apa pun. Contoh dia cara awak pakai baju, cara awak main. Contoh dia awak punya mainan lah. Kalau zaman dulu masa nenek saya kecil-kecil, dia pernah, arwah nenek saya pernah ajar saya buat anak tikung. Saya tak tahu awak pernah dengar anak tikung ke tidak. Tapi zaman orang Kedah, orang Penang mungkin tahulah kot. Anak tikung ni dia ambil kain batik, saya tak ingat macam mana dia ajar saya. Dia ambil kain batik, dia lilit, dia gulung. Lepas tu dia akan buat bentuk anak patung. Zaman dahulu kan orang susah, so orang akan buat anak patung daripada kain batik tersebut. Saya belajar dulu buat. Dia ada kepala, dia ada badan, dia ada kaki. Nenek saya ajar. Tapi saya tak ingat macam mana. Tapi adalah bentuk anak patung. So zaman dahulu. Tapi zaman sekarang, anak patung tu dah jadi orang kata apa, macam-macam. Okay, lagi sophisticated. Contoh dia Barbie doll dan sebagainya kan. Ada anak patung boleh menangis, ada anak patung boleh makan, boleh minum susu dan sebagainya. So dia berlaku perubahan, tapi perubahan tu tak adalah pengaruh kepada masyarakat pun. Okay, daripada main anak tikung dulu dengan sekarang ni tak ada beza pun. Dia masih lagi mainan, orang pun masih macam tu juga. So maknanya dia perubahan yang kecil, tak ada impact kepada sesuatu masyarakat lah secara langsung. Perubahan besar ni adalah perubahan yang memang memberi pengaruh besar dan dia boleh merubah struktur masyarakat. Boleh merubah dari segi struktur masyarakat macam mana? Dari segi dia punya tingkat. Dia duduk kat mana? Kalau dulu mungkin dia duduk kat bahagian bawah-bawah dalam struktur masyarakat, dia boleh naik ke atas contoh dia. Ataupun dari segi mata pencarian ataupun stratifikasi itulah. Contoh dia saya bagi kat awak, apa nama yang selepas Renaissance tu lah, masa zaman Renaissance tu kan, yang mana padri pada zaman dahulu sangat tinggi dia punya kuasa dan juga status, tapi disebabkan oleh perkara tersebut, alright, the Dark Ages dan sebagainya, seterusnya dia terus diketepikan dan dikecilkan dia punya peranan hanya kepada gereja dan sebagainya. So di stratifikasi dia tu berubah lah, daripada tinggi besar menjadi kecil, alright, dan sempit contoh dia. Okey, dan dari segi mata pencarian pun boleh juga berubah. Contoh yang paling besar yang related saya rasa dengan Malaysia adalah dari segi rancangan dasar ekonomi baru Malaysia. Sekarang dah nama lain kan, DEB. Bukan dipanggil DEB, dia ada nama lain. Awak carilah apa namanya. Okey, buat homework.
cari apakah namanya. Dan rancangan ni kan kalau awak tengok, contoh dia lah zaman arwah Tun Abdul Razak ni, yang mana dia kata masa tu kita baru-baru merdeka dan sebagainya, jadi dilihat ada jurang yang sangat jauh antara kaum Melayu dengan kaum lain-lain. Jadi kerajaan dia kata macam mana kita nak bantu, sebab rakyat Melayu ni banyak yang ketinggalan disebabkan oleh kita impact pecah dan impact tu sangat besar even sampai sekarang. Gap tu masih ada tapi makin mengecil lah jurang tersebut. Tetapi impact yang kerajaan British bawa kepada kita tu impact dia sangat lama lah. Maknanya pada negara kita. Right? Menyebabkan kita ni selalu jadi berbelah kaum. Itu impact dia, dasar pecah dan perintah tu. So bila kita merdeka, jadi kita tak boleh lagi hidup atas dasar pecah dan perintah. Sebab kalau tidak, kita macam mana nak maju, nak berjalan bersatu. Jadi Perdana Menteri kita pada ketika itu kata kita kenalah cari satu jalan yang mana kita boleh mengurangkan jurang yang wujud di antara masyarakat, especially dari segi masyarakat miskin dan juga kaya. Alright. So apa yang dia buat adalah dia menyediakan satu dasar yang dinamakan dasar ekonomi baru. Apakah antara objektif dia? Pertama sekali adalah untuk kurangkan kemiskinan dan menambahkan pendapatan. Dia bukan kerajaan yang bagi duit, tapi dia suruh awak cari. Right? So macam mana dia buat? Inilah kita ada contoh dia paling masa zaman dahulu, Felda. Antaranya dasar ekonomi barulah Felda, yang mana dia offer pada zaman dahulu, dia tawarkan pada nenek awak ke, datuk nenek awak, kata okey, siapa yang sanggup untuk pergi buka kat tempat ni, kat Pahang ataupun kat Johor dan sebagainya, awak buka, awak buatlah pokok getah ke, selalunya pokok kelapa sawit dan sebagainya. Itu akan jadilah tanah awak, sebab awak akan buka kawasan baru tu dan awak akan hidupkan kawasan baru tu, maka kerajaan akan in a way memberikanlah sekeping tanah di situ tu untuk awak hidup. Sebab dia kata itu cara dia untuk menjana pendapatan dan sebagainya. So wujudlah sekarang ni banyak kawasan-kawasan Felda. Dan sekarang ni kalau dulu kawasan-kawasan Felda masa saya kecil-kecil, mungkin orang akan kata orang Felda ni tak banyak duit, miskin dan sebagainya. Tapi sekarang ni dah terbalik. Orang-orang Felda ni lah antara orang yang kaya-kaya. Kan? Orang yang kaya-kaya macam-macam dia dapat. So ini kita katakan dasar ekonomi baru, yang mana dia adalah satu bentuk perubahan yang sangat besar sebab dia memberikan impact kepada masyarakat bukan saja dari segi stratifikasi. So kalau petani zaman dulu mungkinlah orang kata susah dan sebagainya, tapi mungkin sekarang petani itu juga adalah businessman, contoh dia. Okay? Right. So mata pencarian dia pun berbeza. Alright. So ini kita panggil dasar perubahan besar. Okay, yang berlaku dalam perubahan sosial. Kalau kat Malaysia ni, petani selalu kita anggap sebagai tak berapa banyak duit kan. Tapi kalau kat luar negara, contoh di Amerika Syarikat ke England even, kalau petani tu, kita sebut petani tu sebenarnya dia kaya. Orang petani-petani ni lah yang akan pakai Mercedes dan sebagainya. Sebab mereka ada ladang dan mereka adalah pengeluar kepada makanan-makanan yang diperlukan. Tapi itulah saya pelik. Kenapa petani Malaysia tak sekaya? Mungkin tanah kita kecil kot. Saya tak pastilah. Tapi di sana dia adalah satu yang normal. Untuk kalau kita tengok dia petani, dia kaya. Okay? Dia berbandingan kita. Kalau kita kata dia anak petani, dia miskin kan? Kalau kat sana, jangan main. Kalau dia anak petani tu, boleh katakan agak kaya dia ataupun kaya dia. Alright? Seterusnya adalah perubahan berencana, iaitu perubahan yang dirancang daripada awal. Okay, so daripada awal dia nak rancang supaya orang kata sesuatu kumpulan grup masyarakat ni membawa perubahan kepada kumpulan masyarakat yang lain. Contoh dia saya bagi adalah dari segi peranan golongan kelas menengah dan juga pelajar. Kalau zaman dahulu orang kata pelajar dia dan sebagainya hanyalah petani dan pekerja dan sebagainya. Ini adalah golongan kelas menengah. Okey, kelas menengah bawah ni, diorang ni adalah orang-orang ni lah,
alright, orang yang bekerja sebagai caller biru dan sebagainya. Tetapi bila progres berlaku dan sebagainya, pelajar dan kelas menengah ni lah akan menjadi orang yang profesional. Macam awak lah, awak-awak semua ni adalah, kalau zaman dulu mungkin tidak, tapi zaman sekarang pelajar dan juga kelas-kelas menengah ni, mereka adalah kumpulan profesional, kumpulan yang akan mentadbir, kumpulan yang mempunyai gaji, yang mempunyai amanah dan sebagainya yang besar untuk membawa sesebuah masyarakat. Kalau zaman dahulu tidak, dia dilihat sebagai tidak mempunyai power lah, tidak mempunyai kuasa dalam sesuatu masyarakat sebab dia hanyalah pelajar contohnya. Tapi sekarang tidak, pelajar ni dilihat sebagai mereka yang akan menjadi ahli-ahli profesional dan sebagainya. So kita dah rancang, okey, pelajar ni bukan dia masuk sekolah untuk jadi petani saja macam zaman British, tapi dia nak pergi sekolah, kerajaan dah mula stratifikasikan awak. Okey, orang ni kalau dia belajar teknikal, okey, dia akan keluar jadi engineer, architecture dan sebagainya. Orang ni bila dia belajar orang kata apa, perubatan dan sebagainya, dia akan keluar untuk membangunkan sektor kesihatan dan sebagainya. So itu berencana. Dia dah mula daripada sekolah menengah, okey, secara langsung. Kita tak perasan, tapi bila kita tengok, kita belajar mengenai sosiologi pendidikan tu, kita akan nampak dia ada perubahan. Sebab itulah dari segi sistem kurikulum kan, kalau zaman saya tak ada. Tapi hanya ada pertanian je kot. Tapi sekarang ada macam-macam. Pertanian lah, apa benda. Saya pun tak ingat dia punya agihan-agihan stream tu kan. Kita ada sains hayat, sains fizik, sains pertanian, sains perdagangan, sains komputer. Dia ada macam-macam kan. Sebab di sinilah kita nampak kerajaan mula membahagikan. Kita dah mula stratifikasikan kita lah mengikut kita punya orang kata keupayaan dan macam mana, kat mana keupayaan kita ada ni boleh menyumbang. Okay, nak nyumbang kepada, at the end of the day kita akan menyumbang kepada kita punya negara jugalah. Alright, itu maksud dia. So perubahan berencana ni memang dirancang lah, maknanya dirancang, okay, sekarang ni dia macam ni, so apakah dia punya watak yang akan dimainkan 10 tahun akan datang. Itu adalah perubahan yang dimaksudkan lah. Seterusnya, okay, mengenai perubahan berencana ni, okay, ni adalah explanation dia lah. Alright. So maknanya daripada golongan kelas menengah pelajar ni, dia nak belajar, so macam mana kerajaan nak bantu. Kalau zaman dulu dia banyak geran-geran pendidikan dan sebagainya, pinjaman dan sebagainya, sebab dia nak bantu kurangkan jurang. Tapi sekarang dia tengok, okey, jurang dah kecil dan sebagainya, so pada masa yang sama dari segi sistem pendidikan di Malaysia pun dah agak stabil, kita ada banyak universiti dan sebagainya, so apa yang dia boleh lakukan. Alright? So inilah maksud dia dari segi perubahan berencana untuk membangunkan golongan kelas menengah dan juga pelajar. Alright, untuk menjadi agent of change supaya mobilasi akan berlaku. Mobilasi ni adalah pergerakan, mobile. Mobil macam kereta, right? Mobile tu pergerakan. So pergerakan antara generasi. Maksud dia adalah kalau masa zaman dulu mak bapa awak mungkin petani, nenek awak mungkin petani, tetapi bila anak dia atau cucu dia mungkin ahli korporat. Contoh dia mobilasi dia naik lah. Dari segi kewangan tu lah, kan? Dari segi keupayaan dia hidup, dia lebih senang dan sebagainya. So dia ada pergerakan antara generasi. Okey? Perubahan tidak berencana adalah perubahan yang kita tak jangka, tiba-tiba berlaku. Ini selalunya adalah dari segi luaran, kita tak ada kawalan. Contoh dia kalau naik harga minyak. Bila naik je harga minyak, habis semua masalah lain pun terkesan. Sampaikan pergi jahit baju pun mungkin akan naik harga dia, contoh dia. So ini adalah perubahan yang tidak berencana lah, menyebabkan mungkin masyarakat kalau zaman dahulu suka keluar dan makan dan sebagainya, sekarang tak dah. Dia akan masak sendiri. So dia akan merubahkan struktur tersebut. Dia akan lebih masak sendiri dan sebagainya. So apa akan jadi pada bisnes, apa akan jadi pada keseluruhan negara tersebut. Contoh dia Singapura lah. Singapura sekarang ni menghadapi masalah dari segi kehidupan dia sangat tinggi dari segi kewangan lah. Jadi tidak seperti orang Malaysia, bisnes-bisnes di Singapura banyak yang tutup.
kan, disebabkan oleh masyarakat tak mampu nak makan kat luar dah. Jadi nanti awak akan tengoklah perubahan yang berlaku. Ni satu contoh minyak. And another contoh adalah peperangan. Peperangan juga akan menyebabkan bila lepas perang tu kita kena adapt cara yang lain pula. So akan berlaku perubahan. Yang paling jelas yang saya boleh bagi adalah contoh dia peperangan dari segi peperangan dunia yang pertama ke kedua. Kedua lah especially. Pertama, Eropah bergaduh dengan Eropah kan. Okey, bolehlah kot peperangan kedua. Peperangan kedua adalah peperangan satu dunia. Jepun, Jerman dan sebagainya. Kita ambil peperangan pertama. Ya ke? Betul lah kan? Saya pun yang lupa dah. So, peperangan pertama ni disebabkan oleh peperangan, orang lelaki semua kena keluar berperang. Okey, untuk orang kata apa, untuk mempertahankan negara masing-masing. Jadi yang tinggal dekat tempat tersebut ataupun negara tersebut kebanyakannya adalah wanita. Okey, so bila wanita macam mana dia nak hidup? Siapa yang nak kena repair kereta, siapa yang nak kena orang kata apa, jual-jual barang. Kalau zaman dulu wanita-wanita di negara barat kebanyakan akan duduk kat rumah lah, kerja dia adalah suri rumah dan sebagainya. Tetapi disebabkan oleh peperangan, so dia something yang tidak kita plan, maka wanita-wanita ini terpaksa keluar dan bekerja di kilang-kilang, bekerja menjadi orang kata apa, technician, dia akan jadi repair kereta. Even saya rasa tak salah saya Ratu Elizabeth, right, mendiang Ratu Elizabeth tu yang dah meninggal tu, dia dulu dia jadi orang yang repair kereta. Tak salah saya dia repair kereta sebab masa tu lelaki tak ada. Masa tu dia antara yang muda, so dia keluar dan repair kereta dan sebagainya. So ini adalah benda-benda yang luar kawalan, dan bila benda ni luar kawalan maka dia akan memberikan impact kepada masyarakat. Contoh dia sekarang lah, saya bagi satu lagi contoh. Yang ni zaman dulu. Sekarang struktur masyarakat berubah, tidak berencana. Contoh dia adalah COVID-19. Itu tak berencana juga sebab dia berlaku dan menyebabkan orang hilang kerja dan sebagainya. Tetapi selepas COVID-19 ni awak boleh perasan banyak pula bisnes, macam-macam bisnes. Bisnes atas talian, bisnes makanan atas talian, bisnes jual-jual produk atas talian dan sebagainya. Itu booming. Okay, so ini adalah perubahan yang tidak berencana. So cara kita berniaga bukan lagi secara face to face tetapi lebih kepada online. Kalau negara barat, banyak shopping mall yang tutup. Okey, banyak shopping mall tutup sebab tak laku. Saya nampak Malaysia belum berlaku. Selalunya awak kena tengok kat barat. Kalau barat akan sampai impact dia tu kadang-kadang 10-15 tahun. Apa yang negara barat berlaku kadang-kadang boleh berlaku kepada kita 10 atau 15 tahun. Saya pasal contoh dia air fryer lah. Saya bagi senang sekali air fryer. Air fryer masa saya ke England dah digunakan. Tapi saya rasa bila saya datang Malaysia, baru-baru ni je, dalam 5 tahun ke belakang, air fryer tiba-tiba je orang suka guna. Kan air fryer. Tapi masa tu dah ada dah wujud dah masa kat England. So dia selalunya teknologi dan sebagainya ni dia dalam jarak dia dalam mungkin 10-15 tahun. Dia akan sampai ke
budaya cara kita bercakap sudah berubah. Okay, dia lebih open in this sense. Or even budaya menuntut ilmu. So gambar ni saya rasa sangatlah terang dan jelas lah. Kita boleh lihat bagaimana perubahan budaya dalam tingkah laku tu berlaku. Okay, so ini adalah perubahan budaya. Seterusnya teknologi tak ada masalah. Dia lebih kepada alat-alat yang digunakan. Maknanya dulu-dulu telefon hanya untuk telefon. Sekarang telefon adalah sumber maklumat. Tanpa telefon tak boleh hidup. Contoh dia. Anda tanpa telefon ni anda adalah seperti di bawah tempurung yang tidak tahu apa yang berlaku. Sebab kalau tak ada TV pun tak apa. Awak ada phone, awak ada internet access, awak tahu apa yang berlaku dalam dunia tersebut. Kan? Contoh dia rumah saya lah. Rumah saya ni ada TV. Tapi TV tak ada siaran. Okay? Maknanya dia ada itu untuk anak-anak saya tengok apa-apa ke YouTube ke, tapi tak ada siaran, maknanya tak ada channel RTM ke apa ke, semua tak ada. Okay, sebab kami masing-masing budaya, cara perubahan hidup saya, kalau dulu anak-anak saya bergantung turun pagi-pagi datang tengok TV. Sekarang tak dah. Kan? So berubah sebab dia dah ada gadget tersebut. So gadget, perubahan teknologi tu menyebabkan perubahan budaya juga. Okey. Seterusnya adalah teori. Okey, tadi kita kata objektif nombor 2 adalah untuk memperkenalkan tokoh-tokoh. So ini adalah tokoh-tokohnya. Karl Marx dan juga dengan konflik, yang mana dia kata teori konflik ni adalah ketegangan yang berlaku antara dua kelompok atasan dan juga kelompok bawahan. So kelompok bawahan ni dia selalu rasa tertindas, jadi dia akan cuba fight. So bila dia akan cuba fight, bila dia bertindas dan sebagainya, dia akan berlakulah perubahan sosial. So nanti dia akan sentiasa berlaku, okey? Ketegangan, kalau awak ingat lagi ketegangan. Seterusnya funksionalisme, dia relate dengan function dan dia sebenarnya keseimbangan. Dia kata manusia ni, masyarakat ni, kita semua berbeza. Tapi dia berminat bukan pada perbezaan tu sangat. Dia nak tengok macam mana sesuatu masyarakat tu mengadaptasi antara satu sama lain. Dia nak tengok imbangan dalam masyarakat tersebut. Okay? So ini adalah tokoh ataupun kajian perubahan sosial ni, iaitu antaranya William Ogburn ni ataupun Emily Durkheim tadi pun, dia adalah teori funksionalisme. Okay, so antara dua lah yang famous lah. Alright. Seterusnya kalau dari segi teori kitaran, kita ada teori kitaran which is cycle theory. Maknanya dia kata manusia ni, ini dia ambil konsep, kita ada juga dengan konsep Ibn Khaldun. Manusia ni dia kata dia akan berpusing kitaran dia akan pusing. Okey, daripada tahap A dia akan pergi sampai tahap 6, lepas tu dia balik tahap 1, tahap A contoh dia. So dia kata manusia ni akan melalui kitaran ni lah. Alright, kitaran ni. Okey, so macam Oswald ni dia kata masyarakat ni berkembang dari segi biologi, dilihat zaman kanak-kanak, zaman remaja dan sebagainya sampai tua. Tapi kalau Ibn Khaldun dia kata dari segi civilization, sesuatu tamadun, sesuatu masyarakat ataupun sesuatu kerajaan lah, masyarakat kerajaan ni dia ada kitaran dia. Pertama, masyarakat tu lahir, satu government, satu masyarakat, satu kerajaan baru wujud. Selepas tu kerajaan tu cuba usaha untuk memantapkan masyarakat tersebut. So bila masyarakat tu mantap, tiba-tiba dia akan masuk fasa keseronokan. Bila dia mantap, maknanya dia dah kaya, dia mempunyai pengetahuan dan sebagainya. Tiba-tiba masyarakat ni bila dia dalam keadaan dia lupa diri, maka dia mulalah berseronok dan bermegah-megah. Alright? Berseronok, bermegah-megah dan sebagainya. Tapi pada masa tu dia masih lagi aman. Tetapi disebabkan oleh keborosan dia dan sebagainya dalam masyarakat itu, berlakulah pembaziran. Macam sekarang lah kita, contohlah saya rasa. Kan? So daripada pemborosan tersebut tu, dia akan menyebabkan kemusnahan orang kata apa? Masyarakat tersebut. Maka nanti bila dia musnah, of course dia akan hidup balik, lahir balik. So dia akan melalui kitaran tersebut over and over again. Okay? Itulah teori kitaran mengikut perubahan masyarakat.
Alright, so dari segi pendidikan di Malaysia, yang ni kita akan tengok lagi kemudian. So ini antara perubahan yang berlaku. Kalau zaman dahulu mengikut etnik, tapi zaman sekarang tidak lagi. Zaman dulu bersifat sentralisasi, lebih kepada kementerian, tapi zaman sekarang tidak lagi. Cara kita belajar zaman dahulu, cikgu berpusatkan guru, tapi sekarang tidak lagi. Pelajar akan mencari ilmu dia sambil dibantu oleh guru dan sebagainya. So ini adalah perubahan sosial yang berlaku di luar sana tetapi memberi impak kepada pendidikan di Malaysia. Sebab kalau zaman dahulu kita kata okey, kalau awak ada ilmu pendidikan ni, awak akan belajar, awak akan jadi seorang profesional dan sebagainya. Tapi sekarang bila awak belajar dan sebagainya, tak semestinya awak akan bekerja dengan government ke, dengan institusi dan sebagainya, tetapi mungkin independen dan sebagainya. Sebab sekarang ni orang yang terkehadapan adalah orang bukan saja mempunyai duit tetapi orang yang mempunyai akses kepada ilmu pengetahuan. Orang tu dia akan jadi powerful sebab dia mempunyai akses kepada ilmu pengetahuan yang banyaklah, dia mempunyai banyak akses. So ini antara perubahan yang berlaku. Okey, so saya tak nak masuk secara secara detail, tapi mungkin awak pun melalui perubahan-perubahan tersebut. Alright, perubahan-perubahan tersebut, tetapi yang paling penting sekali, walaupun masyarakat sistem pendidikan di Malaysia berubah, tetapi dari segi satu objektif utama yang tidak berubah, iaitu dari segi konsep perpaduan. Daripada zaman kita merdeka sampailah zaman sekarang, konsep perpaduan tu kita belum capai sepenuhnya, dan itulah yang sentiasa dipegang oleh kerajaan kita ataupun even oleh KPM sendiri, perpaduan. Dan perpaduan ni bukan berlaku dari segi luar masyarakat saja, tapi dalam pendidikan dia adalah satu platform yang sangat penting yang perlu dicapai di Malaysia ini, sebab kita ni berbilang kaum. So mungkin dari segi sistem pendidikan, dari segi penilaian, dari segi cara pengajaran, buku-buku teks, okey, fokus dia adalah berbeza daripada zaman saya belajar dahulu dengan zaman awak belajar sekarang. Okey, tapi dari segi dari segi konsep perpaduan tu, zaman saya sampai zaman awak sampai zaman kini masih tidak berubah. Kita masih memerlukan konsep perpaduan tersebut. Okey, so perubahan berlaku dalam sistem pendidikan Malaysia dan dia akan sentiasa akan lebih berlaku. Nanti tidak menghairankan, nanti kita akan lihat pendidikan ni dia akan jadi open access, dan pendidikan ni contoh dia kita boleh cross. Okey, sebab saya dah pernah tolong kementerian. Dulu saya tolong edit saya dan kawan-kawan saya, kami edit buku mengenai sistem pendidikan yang orang kata yang IT savvy ni. Berkemungkinan besar satu hari nanti mungkin awak boleh ambil, dia panggil jukebox. Tapi sekarang dia dah tukar nama. Yang mana contoh dia, awak ambil subjek di USIM, tapi pada masa yang sama awak boleh ambil subjek di UKM. Ataupun awak nak ambil kat USM pun boleh. Dan awak boleh adunkan kredit-kredit yang awak ambil ni. Lepas tu awak akan dapat sijil awak sendiri. Sijil degree contoh dia. Okey? So mungkin dia ada jukebox. Tapi di negara barat dah ada. Even saya rasa Malaysia pun dah mula buka. Contoh dia kat UKM, pusat citra dia. Pusat citra ni, siapa yang bawah pengajian, saya tak ingat pengajian apa, tapi di pusat citra UKM, mungkin student UKM boleh ceritalah kot, ex-student. Yang mana pelajar dia boleh ambil beberapa subjek cross dengan fakulti lain. Okay? So dia ada subjek tertentu dia boleh cross untuk ambil. Tapi dia adalah pelajar citra. Pusat citra UKM, tapi dia boleh ambil contoh dia mungkin ekonomi punya paper di fakulti ekonomi dan sebagainya. So dia boleh cross. So kita dah nampak dah. Sebab konsep tersebut memang dah wujud di negara barat. You boleh cross. So you boleh tambah nilai you punya degree contoh dia. Okay? So kita masih lagi baru. Tapi mungkin satu hari kita akan capai ke arah perkara tersebut lah. Mungkin cikgu pun tak ada, kita tak tahu sejauh mana. Sebab itu pun masih lagi diperbincangkan. Wujud ke tidak cikgu ni, perlu ke tidak, memang perlulah. Tapi setakat mana dan sebagainya. Dengan adanya teknologi,
sekarang. Okey, so ini adalah perubahan teknologi, masyarakatnya, kualiti masyarakatnya dah berubah, right? Kita ada macam-macam platform dan sebagainya. So dia memberikan impact di dalam sistem pendidikan di Malaysia. Maka berlakulah perubahan dalam sistem pendidikan di Malaysia. So awak sebagai seorang guru, awak jangan konteks awak nanti hanya melihat kepada sekolah. Kalau awak esok jadi pensyarah, hanya melihat pada pensyarah. Awak kena tengok kat luar sana. Apa yang berlaku di luar sana, sebab luar sana akan secara tidak langsung memberikan impact kepada pendidikan atau konteks yang awak duduk lah. Tak kira lah nanti awak ada kat college ke, awak ada kat sekolah ke dan sebagainya, dia akan memberikan impact secara tak langsung. Contoh yang saya rasa sekarang ni awak should be alert mungkin adalah dari segi perubahan yang tidak disangka, yang mana selepas COVID banyak kerja-kerja company yang tutup. Jadi tak banyak yang buka. Jadi, tetapi dari segi ada ramai graduan, penuh graduan. Setiap tahun akan ada graduan. Universiti pun banyak, tetapi kerjanya sikit. Jadi berlakulah persaingan. Bila berlaku persaingan, perempuan pun dia dah keluar bekerja dan dia pun menjadi orang kata apa, orang yang boleh jadi tempat bergantung oleh ibu bapa dan sebagainya. Sama juga dengan anak lelaki. So dia akan jadi competition. Jadi tidak hairanlah kalau awak tengok sekarang banyak je mungkin suami ke lelaki yang tidak bekerja, tapi mungkin dia ada part time kerja yang lain lah, maknanya dia tidak pergi ke kerja office dan sebagainya. Dan role dia sebagai seorang, kalau dahulu peranan wanita lebih kepada mendidik anak, tapi dia akan berubah. Kalau di Amerika Syarikat, di England dan sebagainya adalah suatu yang tidak tak pelik untuk awak lihat. Contoh dia, tapi masih lagi ramai mak lah yang awak akan lihat bapa yang akan menjaga anak-anak dia. Mak dia akan pergi kerja office dan sebagainya, bapa akan jaga anak-anak. Okey, tapi maknanya dia dah berubah dari segi role tersebut. Bapa tu duduk kat rumah jaga anak-anak dia maknanya dia malas bekerja dan sebagainya. Mungkin ada kes yang selalu di-highlight dalam media, tetapi ada je bapa-bapa yang tidak bekerja kerana sukar untuk mencari orang jaga anak, banyak duit nak pakai dan sebagainya. Contohlah, right? So mak akan keluar bekerja, bapa akan tolong mak dari segi melihat anak-anak. Mungkin dia akan hantar anak dia pergi sekolah, dia buat anak dia makan dan sebagainya. So masing-masing memainkan peranan masing-masing. So itu akan berubah disebabkan oleh luaran. Sebab orang ramai tapi kerja tak banyak. So macam mana? Kan? So ini adalah antara perubahan yang berlaku yang akan sedikit sebanyak memberikan impact kepada sistem pendidikan di Malaysia. Itu satu contoh lah mungkin kita boleh lihat. Saya dah nampak dah di Malaysia ni dah ramai yang mana bapak-bapak dia tak dapat kerja, so dia dah berhenti pada COVID tu, susah dapat kerja. So wife dia saja kerja. So it's a normal thing. So kita akan lihat lah adakah ia akan mengubah generasi akan datang, sebab sekarang banyak bapa yang duduk kat rumah contoh. Tapi di negara barat it is something yang tidak menghairankan. Okey, tak menghairankan. Ataupun mungkin dari segi wanita yang sekarang ini makin ramai orang kata apa, yang mendapat pendidikan yang tinggi. Contoh saya ambil contoh dia fakulti undang-undang contoh dia. Kalau zaman sekarang kita tengok lawyer-lawyer banyak lelaki. Contohlah yang duk masuk mahkamah dan sebagainya. Tapi mungkin disebabkan oleh kita ada banyak keluaran pelajar undang-undang, satu hari kita akan lihat di mahkamah banyak lawyer perempuan. Contoh. So adakah itu akan mengubah sistem? So bila diubah di luar sana, impact akan berlaku juga di dalam sistem pendidikan tersebut. Sebab dia ada secara orang kata apa, indirect dia punya influence. Okay, so ini antara perkara-perkara yang boleh berlaku lah dari segi perubahan sosial, dan dia memang memberikan impact kepada pendidikan negara. Dan awak kena ingat, whatever berlaku di luar sana, falsafah pendidikan negara kita adalah untuk mewujudkan insan yang seimbang dan sebagainya. So perubahan di luar akan berlaku juga dalam pendidikan, tetapi fokus kita tu yang saya letak yang merah-merah ni. So kita masih lagi berpaksikan mengenai perkara tersebut, tapi perubahan akan sentiasa berlaku. Okey, dan Malaysia ni bagi saya sangat special sebab kita ada kesepaduan rohani tersebut.
Sebab kita percaya semua rakyat Malaysia mesti ada agama. Siapa yang tak ada agama tu dia bukanlah rakyat Malaysia. Maka dari segi pembangunan pendidikan tu dia mesti juga membangunkan rohani tersebut. Okey, bukan sahaja jasmani ataupun emosi atau intelek tetapi rohani tersebut. Di sinilah anda akan masuk untuk membantu kerajaan untuk memastikan bahawa rakyat Malaysia generasi akan datang ni pemantapan dari segi rohaninya adalah baik. Jadi bila awak masuk kelas, awak jangan contextualize atau compartmentalize. Jangan jadikan kelas itu sebagai satu kompartmen sahaja. Maknanya kelas tu awak mengajar subjek tu je lah. Awak tak kaitkan sebab pendidikan Islam ni awak boleh kaitkan dengan isu-isu masalah luar. Contoh dia kalau nanti awak belajar tingkatan 2 punya kot. Contoh dia perkara-perkara, tajuk dia adalah perkara-perkara yang merosakkan otak, contoh dia. So antaranya adalah arak, adalah dia senaraikanlah dalam buku teks tu, arak, material pornografi dan sebagainya, ataupun mungkin dari segi dadah dan sebagainya. So bila awak mengajar pendidikan Islam, awak akan kata okey ini adalah masalah-masalah dia, ni. Tapi awak tidak memberikan kenapa. Sebab pendidikan Islam tu dia aspek rohani tu jaga. So maknanya awak boleh kaitkan dengan kehidupan di luar tu. So sebagai seorang bakal guru, pastikan, tak kira lah di universiti ke, di sekolah ke, pastikan awak kaitkan apa yang berlaku di dunia luar tersebut. So kalau katalah arak contoh dia, awak janganlah tanya arak tu mabuk dan sebagainya. Awak cari impact dia. Itulah kita katakan KEBAT. That's why government introduce KEBAT, kemahiran beraras tinggi. Iaitu dia lebih kepada kenapa dia jadi macam tu, kenapa. Tapi actual fact dalam sekolah memang susah lah kita nak buat kenapa dan sebagainya sebab kita rasa kita kena handle banyak benda kan. Tapi kalau mana ada ruang, awak cuba kaitkan supaya dari segi falsafah pendidikan negara tu kalau tidak pun dapatlah sikit sebanyak pelajar tersebut. Yang paling penting saya rasa awak akan dapat pahala sebab dia adalah satu cara untuk berdakwah juga. Okay, so anyway kita dah lihat kepada perubahan sosial dan kita tahu bahawa perubahan sosial ni apa yang berlaku di luar akan berlaku di dalam sistem pendidikan dan kita boleh lihat perubahan tersebut mengenai kurikulum yang berubah, mengenai penilaian yang berubah, mengenai peruntukan yang diberikan pada sekolah, semua akan berubah. Bila di luar sana impact masyarakat itu akan berubah. So sekian sahaja, terima kasih. Kalau tak ada apa-apa saya tutup di sini sahaja dan saya rasa kalau saya bagi dekat awak di sini bolehkah dapat dia punya attendance tu di sini? Malah nak pick up banyak-banyak. Okey, kejap saya bagi attendance. Macam mana nak bagi attendance ni Okey, kejap. Ada soalan ke? Tak ada. Saya rasa memang tak ada lah. Okey. Kalau saya bagi kat sini, awak boleh tengok tak ke? Awak tak boleh? Awak cakap kat saya lah kalau tak boleh. Sekejap Ya Allah, kenapa susah sangat? Tak apalah, macam ni lah. Sekejap. How do I go about general? Astaghfirullahaladzim, macam mana nak pilih Kenapa tiba-tiba tak pandai? Okey, kita cuba. Tak apalah, macam ni lah. Saya letakkan, saya akan download. Dekat sini pun saya boleh download juga awak punya attendance. Tapi pada masa yang sama, saya akan letakkan di dalam WhatsApp group kita. So, pastikan awak isi attendance tersebut dan kemudian awak pastikan isi dalam masa yang ditentukan lah, iaitu paling tidak pun sebelum pukul 1 suku tersebut. Alright, satu suku tu kalau boleh semua dah isi. So saya dah letakkan form tu dalam WhatsApp group.
So boleh tengok di situ. Pada masa yang sama saya boleh compare lah dengan siapa yang hadir di sini menggunakan attendance di sini. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Ada apa-apa soalan? Tak tahulah wujud lagi ke ataupun tak wujud. Okey, tapi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Sila isi attendance tersebut. Okey? Belum ada yang isi, baru 2 orang isi. So yang lain sila isi. So disebabkan anda pun diam, saya pun malas dah nak bercakap banyak. So itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.